Assalamualaikum YouTube dan salam sejahtera gang. Welcome back to the video. Syazwan Raizat di sini. So di belakang aku ni adalah pelancaran best shop daripada M-Force dan juga ada 3 motor terbaru daripada keluaran M-Force juga. Nak tengok motor apa? Jom, let's go. Oi. Nexi 180i. Yang ni Bobby 450S. Yang ni 2 piston tu. Sangat sedap bunyi dia. Yang itu adalah SR3. Ini harga ketiga-tiganya guys. Bobby 450S, Nexi Plus dan juga SR3. Yang cantik daripada skuter dan klasik. So sekarang ni diorang nak letupkan balon ni untuk launching. So guys, ini adalah motor yang terbaru dilancarkan oleh M-Force tadi. Okay, dah beli motor, ada 2 dan juga Voice 1. Voice ini adalah SRT berharga RM15,888. Dia ada color putih, color grey dan color silver. Dan di depan aku ini adalah color putih. So spek dia simple saja, single cylinder, 4 valve, single overhead cam, 26 horsepower dan juga 23 Nm of torque. Liquid cool. Dia punya tayar depan 120, 70 dan 14. Tayar belakang dia 160, 60 dan 13. Depan 14, belakang 13. Seat height dia 780mm dan juga wheelbase dia lebih kurang dalam 1525mm. Dan juga ground clearance dia adalah 140 sahaja. Okay, berat dia 156 dry weight dan juga fuel capacity adalah 14 liter. Ground clearance sangat rendah, 140. Untuk abang-abang yang tak berapa nak tinggi memang sangat-sangat sesuai. So jom kita tengok bahagian depan dia. So ni adalah bahagian depan ni dia. Ada ABS, ada traction control, disc brake dia macam ni, 2 piston caliper. Okay. Atas sini aku rasa ni boleh dilaras ni. Oi, senang je nak laraskan dia. Tarik saja macam ni dia dah ke atas. Begitu. So kita ada meter di hadapan ni. Macam korang tahu Voje ni adalah dia pernah buat motosikal daripada BMW. So korang boleh tengok dia punya meter ni seakan-akan meter BM. Dengan cantik, dengan color dia, dengan teliti dia buat meter ni memang sangat-sangat cantik. Traction control, ABS ada. So belah sini dia ada temperature, di sini ada minyak. Okay, yang ini outside temperature. Ada masa, ada juga tarikh kat situ. So ini adalah dia punya kelajuan, speed, RPM belah atas ni. Dan juga dia punya yang ni lah. Okay, fuel consumption, ada TPMS siap. Alright, so cantik. Bahagian depan aku dah on. So dia ada DRL macam tu. Semat tu. So bahagian tepi, bahagian sisi nampak macam biasa skuter normal. Okay, yang ini dia punya tangki minyak kat depan. Yang ini dia punya belah dalam. Boleh tahan besar juga. Aku rasa dalam satu helmet boleh kot. Depan itu bolehlah letak helmet stern sikit. Ada tool belah atas ni. Lepas tu belah atas dia macam ni untuk korang lebih ruang lah. Spoiler tanpa boleh letak box. Yang ini biasanya yang faul ni. Nak kena letak rack lain untuk kita nak letakkan box sekiranya nak letak box. Belakang pun cantik. Lampu belakang boleh tahan lah. Exhaust dia pun cantik macam ni, yang manjang ni macam tu. Okay, disc brake belakang sekali dengan ABS lah. 2 piston juga. Yang ini steel braided hose. Mantap daripada Voje. So ni adalah SR3 yang berharga RM15,888. So jom kita ke motor yang kedua adalah dah beli motor juga. Yang ni Nexi Plus 180. Abang Jarib kita dah naik. Semat Jangan beli lagi bang Sekejap kita test sedap. Alamak. Dia dah menyesal beli AX. Tapi tak apa, semua motor daripada M4. So depan dia macam ni, ada projector kat situ, DRL, ada signal. Semat Depan dia nampak macam ada winglet kat bawah ni, tapi nampak lebih kembung lah skuter kan. Okay, ada traction control juga, ada ABS. Ni disc brake dia 2 piston brake caliper, juga disertakan dengan apa nama ni, steel braided hose macam winglet bang. Semat Okay, seat dia macam ni, lebih nampak macam cantik sikit. Nampak dia punya ada style sporty sikit, lembut.
Tangki macam biasa kat bawah. Kita buka dia punya seat dia tak berapa nak besar sangat. Boleh lah masuk helmet stang rasanya. Tak berapa nak besar tapi okey lah. Okay. So belakang pula dia ada ABS juga. Belakang ada distributed single piston. Dia pakai sama absorber juga, bukan monoshock. So belakang ni dia ada radiator tanpa ada kipas. So yang ini sama juga, dia pakai belting water cool. Memanglah water cool kan. Okay, 180i white edition. Yang ni color putih. Harga dia 8,988. Dia ada color putih, color hitam, color magic blue dan juga nado grey. Aku rasa nado grey lawa kot, tapi yang depan aku ni adalah color putih. So foot pack dia nampak cun. Kalau kau tutup saja kau tak nampak dia punya ada foot pack. Kecil. Ni adalah meter W motor macam normal lah. W motor punya design kan. Belah kanan dia ada kamera kat sini. Aku tak tahu nak buka kamera dia macam mana, tapi dia ada kamera di bahagian depan ini. Ni ada kamera bahagian depan. So tak tahu nak buka kamera dia macam mana. Okay, yang ini RPM. Yang ini kelajuan kilometer korang. Ada video, ada map, ada setting. Ada bateri dekat atas ni, ada masa. Dan juga yang ini tengah rekod, nampak. Okay, belah kiri ni dia ada double signal. Ada signal dan juga ada horn lah. Atas ni lampu tinggi dan lampu rendah. Ni menggunakan sistem keyless juga. Nak buka tank, nak buka dia punya seat pun boleh. Belah kiri ni adalah sedikit kompartmen, ada type A dan juga type C. Mantap. Kita tengok lampu belakang dia. Lampu belakang dia cun tak? Lampu belakang dia satu line saja, dah tentu dia LED. Kamera tak ada kat belakang, kamera ada di hadapan saja. So dia punya spek adalah single cylinder 4 stroke 4 valve liquid cool, 18 horsepower, 17.2 Nm of torque. Tayar depan dia 110, 70, rim 14 dan belakang adalah 130, 70 dan rim 13. Depan 14, belakang rim 13 tubeless lah. So dia punya ketinggian dia adalah seat height dia adalah 765 mm dan juga berat dia hanyalah seberat 142 kg sahaja. Tangki kapasiti 8 liter. Boleh lah kan. Ui, dia punya rim tu macam ada something lah. Something lah. Okay, fork dia menggunakan fork biasa sahaja. Okay, habis dia punya spek yang ini. Jom kita nak pergi ke Bobby 450S pula. Yang berharga 19,888. Dia ada 3 color. Gulf Custom Made dengan juga Ground Sand Ash. So di belakang aku ini Gulf punya design nampak macam lawa kan. Tapi yang ni bunyi dia lebih cantik, lebih sedap, lebih rangup bunyi dia ni. 450cc. Smart tau, 2 piston. Aku tertarik dengan dia punya seat dan juga dia punya color ni lah. Color dia nak pergi ke biru-biru cair sikit macam tu sikit kan, baby blue macam tu. Memang cantik. Bunyi dia memang sangat-sangat sedap sebab dia menggunakan parallel twin 4 stroke dan Dodge 449cc, 39 Nm of torque. Okey, 39 tu kira okey lah kan. Padu lah juga. Dan juga 69 horsepower. So kalau boleh tengok dekat belakang dia exhaust double guys. Exhaust yang double. Dia punya seat pun cantik. Pastinya ni macam keras. Ni empuk sikit. Yang dia punya belakang tu macam keras sikit sebab dia nak bagi support je lah kan. So yang ini of course lah 6 gear. Suspension dia macam biasa lah, teleskopik depan. So belakang double absorber saja macam biasa. So depan ni dia ada pakai 3 piston punya caliper dan ada ABS juga. Sangat cantik tu. Boleh lah, boleh tahan cantik juga. Rim depan dia menggunakan 17 dan juga belakangan 16, 120, 80 dan juga 150, 80 di belakang. Okey, yang ini dia menggunakan floating disc 320 mm. Patutlah besar tu. Dia height dia lebih kurang dalam 650 mm. Berat dia hanyalah 190 kg sahaja. Fuel tank dia adalah 15 liter. Boleh tahan lah. Semat pun semat. Belakang dia punya brake. Besar piston dia. Dan juga dia menggunakan steel braided. Semau. Tengok bawah ni dia ada damper guys. Tapi yang ni bukan keyless macam yang lain. Yang skuter tu dia ada advance lah. Yang ini dia tak menggunakan keyless lah. Dia ada bar and side mirror kat sini. Belakangan dia ada kill switch. Lepas tu ada lampu. Ada lampu on off Belah kiri ni dia ada horn. Dia ada lampu tinggi rendah dan juga dia ada signal. Signal dia berbeza kiri dan kanan. So dia menggunakan biasa brake yang biasa. Dia ada brake ni. Macam handbrake sikit kat sini. Atau meter dia meter biasa saja, RPM atas ni, meter kelajuan, dia punya gear indicator, dia punya minyak kat atas ni, bawah dia ada jam, ini lampu tinggi, kita rendahkan dia, kesian ke abang-abang depan ni. So dia ada tarikh juga, ada hari dan juga ada trip kat sini.
Okay, kiri kanan signal, check engine, lampu rendah, lampu tinggi, and ABS dan juga ini minyak engine. So depan dia bentuk macam ni. Ada DRL, ada lampu tinggi kat situ. So belakang dia ada macam ni. LED juga tapi dia bentuk bulat sahaja. Okay, color ni lawa. Gulf Custom kata dia. Okay, aku rasa color black pun lawa juga ni. So habis untuk review motor yang ini, kita nak pergi masuk dalam pula. Apa yang ada dekat dalam ni, disebabkan oleh hari ni dia ada pelancaran kedai juga, kita cover kedai juga. Let's go. So depan ni seperti mana korang tahu, diorang tak pakai PJ1 dah, diorang dah pakai pada minyak daripada Enforce Oil, powered by Petronas. So basically ini adalah minyak gabungan daripada Petronas dan juga Enforce sendiri. So ini adalah kedai dia, Meng Sun Auto di JB, Taman Daya. So kat bawah ni standard lah. Kalau ada nama pun showroom, korang akan nampak dia punya motor-motosikal yang ada dekat sini. Dia akan displaykan Nexi Plus ni yang color hitam. Ini midnight black. Cantik ke midnight black dia? Ui, yang tu lagi lawa lah. Magic Blue lawa. Dia ada lain-lain color sikit kat sini. Ui, ni lawa. Serius lawa. Color biru dia. Okay, yang ini color hitam lah. Tu cakap color hitam 450S ni lawa. W Motor 450S, Bobby 450S. Color hitam lawa. Yang ini color ground sun ash, ground sand ash. Dia more kepada color grey kat situ. Cun, cantik. So yang ini adalah SRK 450RR. Okay, dia menggunakan brake Brembo. Yang ini 4 piston 4 piston guys. Bawah tu kalau boleh nampak lah. Okay. Yang ni SRK 921RR. Yang ni 4 cylinder kat 16 Dodge. Coming soon katanya. Belum launching lagi. So dekat belah sana kita ada helmet LS2. Seperti mana yang korang tahu, dengan Force mestilah helmet LS2. Dekat situ. Dekat atas aku rasa tak boleh naik kot. So ini basically adalah kedai Meng Sun Auto dekat JB Taman Daya. Taman Daya kat sini. Jadi kalau korang berdekatan dengan Johor kat sini, korang boleh datang kat sini untuk tengok sendiri motosikal dan juga tengok helmet pun boleh. Nak dapatkan minyak Enforce Oil daripada powered by Petronas pun boleh juga. So, best shop Meng Sun Auto. Ngam guys, aku rasa video sampai di sini saja. InsyaAllah kita jumpa next video. Aku Syazwan Aizat. Cun gen, like dan subscribe. Bye bye.